Pernah tak terfikir, kenapa kalau tengok kereta kat Timur Tengah, kebanyakannya warna putih, kelabu atau hitam je? Ini bukan saja-saja tau, ada sebabnya. Hari ni, kita nak bongkar rahsia sains, ekonomi dan gaya di sebalik warna kereta kat sana. Okey, cuba bayangkan sekejap. Anda tengah pandu dekat lebuh raya Sheikh Zayed kat Dubai atau tengah sangkut dalam trafik kat Riyadh. Cuba pandang kiri kanan. Corak warna apa yang paling menonjol? Kan penuh dengan kereta warna putih, kelabu dan hitam. Nampak macam lautan kereta dengan warna yang sama. Pemandangan ni memang biasa sangat. Tapi, ini bukan kebetulan. Ada sebab yang sangat kukuh kenapa jadi macam ni. Dan kalau kita tengok data, memang betul pun, dekat UAE, 3 warna ni, putih, kelabu, hitam, merangkumi lebih 70% daripada semua kereta yang dijual. Putih paling popular, lepas tu kelabu dan kemudian hitam. Jadi, apa sebenarnya yang buat trend ni begitu kuat? Okey, jom kita mulakan dengan sebab yang paling ketara sekali. Nombor 1, dah tentulah, cuaca panas dia yang melampau. Ini sains asas je sebenarnya. Bawah matahari padang pasir yang terik tu kan, cat warna cerah macam putih, dia akan pantulkan balik haba. Tapi warna gelap macam hitam, dia serak haba tu. Akhirnya, kereta tu jadi macam ketuhar bergerak. Dan perbezaan dia bukan sikit-sikit tau, besar sangat. Suhu dalam kereta gelah boleh jadi lagi panas sampai 15 darjah Celsius. Cuba bayangkan, kat luar dah 45 darjah, dalam kereta lagi panas. Jadi pilih warna cerah ni bukan setakat untuk selesa je, tapi ia juga tolong ringankan kerja pendingin hawa kereta. Tapi bukan sebab cuaca panas je, duit pun main peranan besar. Ya, pilih warna kereta kat sana ni sebenarnya satu keputusan kewangan yang strategik. Yelah, kawasan padang pasir kan berdebu. Kereta warna cerah ni pandai sikit sorok habuk dan pasir. Jadi tak adalah nampak kotor sangat. Ini bukan je jimat duit basuh kereta. Tapi yang lagi penting, boleh elak kena saman sampai 500 dirham tau kalau pandu kereta kotor. Dan mungkin faktor paling besar sekali, nilai jualan semula. Macam yang kita boleh nampak dalam jadual ni, jenama dan warna memang sangat-sangat mempengaruhi harga kereta terpakai. Warna-warna neutral macam putih, kelabu dan hitam ni ibarat pelaburan selamat. Permintaan sentiasa ada, jadi bila nak jual balik nanti, senang dapat harga yang bagus. Okey, walaupun warna-warna neutral ni masih lagi raja, nampaknya palet warna kat sana dah mula berubah sikit. Ada trend-trend baru yang tengah naik. Jom kita tengok. Dan yang paling mengejutkan sekali, warna hijau tengah naik daun. Dulu orang anggap pelik sikit, tapi sekarang ni, warna-warna macam hijau zaitun atau zamrud dah jadi simbol gaya yang sophisticated, terutamanya untuk SUV mewah. Cara nak nampak menonjol, tapi masih nampak bergaya. Dalam masa yang sama, warna perak yang dulu popular gila, sekarang ni dah makin kurang orang minat. Pembeli sekarang lebih suka warna kelabu sebab nampak lagi moden dan versatil. Memang betul, kelabu nilah bintang baru dalam dunia automotif. Dia macam package lengkap, nampak canggih macam hitam, tapi senang nak jaga macam putih. Gabungan sempurna antara praktikal dan elegan. Sebab itulah popular sangat untuk kereta-kereta mewah. Jadi, bila kita dah tengok semua faktor ni, sains, ekonomi, gaya, macam mana nak buat pilihan yang paling bijak? Nampaknya pilih warna kereta di Timur Tengah ni bukan main pilih je. Ia satu keputusan yang perlu difikirkan masak-masak. Senang cerita, semuanya terpulang pada keutamaan anda. Kalau anda fikir pasal nak jual balik dengan harga tinggi, pilihlah warna selamat, putih, kelabu atau hitam. Kalau nak tunjuk gaya sikit, apa kata cuba warna hijau yang tengah trending tu? Atau kelabu dengan kemasan matte? Dan jangan lupa, untuk keselamatan terutama masa ribut pasir, warna cerah memang lebih mudah nampak. Kesimpulannya, warna kereta ni lebih dari sekadar cat. Ia adalah satu kenyataan tentang diri kita. Sama ada kita ni praktikal, fikir pasal pelaburan, atau berani untuk jadi lain dari yang lain. Jadi, saya tinggalkan anda dengan satu soalan. Kereta anda yang seterusnya, apa cerita yang anda nak sampaikan?